Sekarang semua orang boleh trade. Newbie pun boleh buat profit dalam trading. Simple je. Let's go. Cara yang pertama, kau kena kenal pasti trend. Kalau macam ni namanya trend buy yang dah di breakout. Maksudnya, ia adalah hint untuk pertukaran arah. Step yang kedua, kau kena cari breakout sell yang ada. Contohnya, ini adalah satu breakout sell yang solid di mana kawasan inilah kawasan yang kita akan fokus sell bila dia masuk. Step yang ketiga, kau kena tandakan SOP kotak Picasso. Kotak Picasso ni adalah penandaan 3 kotak. Satu kawasan resistance, satu kawasan support dan satu lagi kotak engulfing. Bila kau dah ada setup dan confirmation macam ni, kau tunggu je dia pullback dan dalam zone inilah yang kau akan fokus sell bila dia masuk. Setup ni kita dah berjaya dapat lebih kurang 124 pip. Ni dekat currency tau. Tak bermakna currency kau tak boleh buat profit yang besar. 100 pip pun boleh makan. Janji kau follow quality setup dan quality SOP. Senang kan? Hujung bulan ni aku ada buat satu webinar untuk kau belajar full SOP lengkap daripada SOP, direction sampailah confirmation. Baru kau ada satu SOP yang quality untuk kau trade sendiri. Tak perlu dah kau nak harap signal, tak perlu dah kau nak harap orang punya guide. Kau cuba trade sendiri pun boleh, tak ada masalah as long as kau ada SOP. Kau tekan link dekat bio, tekan 3 titik, open your browser and jumpa kau dalam webinar hujung bulan. Jangan terlambat. 30 yang terawal register, aku bagi e-book dan e-video percuma untuk kau study sebelum bermulanya webinar. Assalamualaikum. Ni webinar khas untuk korang belajar full SOP trading. Anda akan belajar SOP lengkap dari direction sampai confirmation. 30 yang tak awal join webinar ni, Moza akan bagi percuma 11 chapter e-book dan e-video. Jumpa kau dalam webinar nanti.